sallallahu alaihi wasallam. Kerana hati Nabi adalah hati qalbun mutmainnah, hati yang tenang dengan Allah, hati yang telah tenang dengan pemberian Allah, hati yang telah yakin dengan pemberian Allah. Nabi tak pernah sekali pun dalam hidup takut kepada kemiskinan, sebab Nabi tahu Allah ada. Inilah qalbun mutmainnah, inilah jiwa yang telah tenang dengan Allah. Manakala hati yang kedua pula dinamakan qalbun muhtaris, hati orang-orang yang tamak. Hati orang tu berat, penuh dengan beban, sebab berapa banyak pun dapat dia tak cukup. Walaupun dapat banyak harta, tetapi nak lebih. Ini hati orang-orang tamak, sampai bila pun takkan selesai. Cubalah kalau kita dapat mencontohi hati Nabi SAW. Berkata para ulama, al-hirsu la yashba', ketamakan itu tak pernah kenyang. Seperti yang ditunjukkan oleh Al-Abbas dalam hadis tadi. Dia cuba ambil berapa banyak harta dia boleh ambil, sampai dia sendiri tak mampu nak pikul harta tu tadi. Dia kurangkan sikit, lepas tu pikul, masih banyak lagi. Dia kurangkan. Dengan susah payah dia angkat harta tu bawa balik. Sebenarnya inilah hakikat ramai manusia, iaitu manusia yang tersungkur di bawah beban dunia yang kita sendiri kumpulkan. Penyakit nafsu wujud pada zaman ini dalam bentuk baru. Kalau dulu orang sibuk cari harta, hari ini orang sibuk cari wang, followers dekat media sosial, likes, konten itu dan ini. Ketamakan telah berubah wajah, tetapi penyakitnya masih sama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ringkaskan hadis ini dengan menyatakan budaya materialism. Pada zaman ini, umat manusia hidup dalam keadaan lebih jauh, lebih makmur, tapi jiwa mereka miskin. Kita kaya daripada sudut duit, tapi ramai yang miskin daripada sudut jiwa. Dan kita belajar daripada hadis ini juga tentang kekayaan itu tidaklah tercela dalam Islam. Zuhud itu bukan menolak kekayaan, tetapi keterikatan pada kekayaan itu yang ditolak oleh Islam. Dan kita belajar juga tentang zuhud itu bukan bererti miskin, tetapi hati merdeka dan bebas daripada terikat dengan dunia. Sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi diterbitkan melalui Dana Wakaf Media TV Al-Hijrah, hasil sumbangan para pewakaf yang menyokong kesinambungan kandungan dakwah. Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.